Okey, Dik. Raya kali ni, adik nak pakai baju raya macam mana? Warna hitam. Baju raya saya ni nak warna kuning. Dia soft hijau macam hijau cair. Nak kena ada poket untuk simpan duit raya. Bunga kecil-kecil tapi besar-besar sikit. Saya nak beli yang kat sini. Nak berbutang ni, warna emas. Kalau orang bagi baju raya, adik nak? Aidilfitri ini, Sun Life Malaysia menganjurkan inisiatif istimewa memberi nafas baharu kepada baju raya lama demi anak-anak Rumah Kasih Harmoni di Payajaras, Selangor. Inisiatif kempen Baju Raya Lama Baharu ini disokong oleh Alif Satar, Duta Sun Life Malaysia. Dengan kerjasama Cloth Cares dan Lifeline Clothing, kotak sumbangan ditempatkan di Aeon Big terpilih di Lembah Kelang. Pelajar-pelajar Inti College kemudiannya memberikan satu sentuhan kreatif kepada setiap helai pakaian yang disumbangkan. Projek 2 bulan ini berjaya disempurnakan sebelum ketibaan Syawal. Di Rumah Kasih Harmoni, Alif Satar kembali untuk bersama anak-anak dengan baju raya baharu mereka. Siapa nak baju raya? Alif rasa kempen Baju Raya Lama Baru ni satu kempen yang semua orang boleh buat sama-sama lah. Alif tahu rakyat Malaysia sebenarnya ramai orang yang selalu memikirkan tentang orang-orang yang kurang bernasib baik. Inisiatif ni, Alif yakin dia sebenarnya membuktikan tak kira sekecil mana pun sumbangan kita, tapi disebabkan keikhlasan, dia mampu untuk mengukir senyuman dan memberikan kebahagiaan untuk ramai orang. So, it's a spirit of giving. Dan dia satu bulan yang cukup hebat dengan penuh dengan barakah di mana semua orang dapat merasakan kebahagiaan di Hari Raya. Terima kasih kepada Cloth Cares, Lifeline Clothing, Inti College, Aeon Big, Rumah Kasih Harmoni dan semua yang terlibat. Sentuhan baharu buat baju raya lama dihadiahkan buat si comel mengundang ceria. Selamat Hari Raya Aidilfitri daripada Sun Life Malaysia.